Kenapa ada orang dalam Iceflix buat lama dah tapi still tak ke mana? Padahal effort bukan main kuat. Jawapan dia simple. Bukan sebab dia tak buat, tapi sebab dia tak faham apa dia tengah bina. Ramai orang masuk Iceflix, ikut flow je. Nampak orang share income, terus excited, terus join. Tapi bila ditanya, ekosistem Iceflix ni sebenarnya macam mana bergerak? Apa peranan kita dalam sistem ni? Macam mana value tu dicipta dalam network? Terus diam, terus blur. Akhirnya, dia buat tapi tanpa arah. Dan bila tak nampak result cepat, dia mula doubt. Sebab tu education tu penting. Dalam Iceflix, kita bukan sekadar join platform. Kita sebenarnya masuk satu ekosistem. Ada OTT, ada Web3, ada blockchain, ada community. Kalau tak faham semua ni, kita hanya jadi pengguna, bukan builder. Education bukan sekadar dengar explain. Education adalah proses untuk faham struktur sebenar ekosistem ni. Bila anda faham, cara anda operate terus berubah. Anda tak lagi ikut orang, anda tahu kenapa anda buat sesuatu. Builder yang ada ilmu, dia bina dengan strategi. Dia faham network, dia faham growth, dia faham long term game. Tapi kalau tak ada ilmu, anda hanya react. Orang buat, anda ikut. Orang stop, anda pun stop. Dan cycle tu akan ulang lagi dan lagi. Bezanya bukan peluang, bezanya adalah tahap pemahaman. Jadi dalam Iceflix, education bukan optional. Education adalah foundation. Kalau foundation tak kuat, apa yang anda bina takkan bertahan. Tapi bila anda faham, anda bukan sekadar join. Anda jadi sebahagian daripada ekosistem yang berkembang ini. Sebab tu wujudnya MSR Academy. Tempat kita belajar, faham dan bina dengan cara yang betul. Kalau anda serius nak buat Iceflix untuk jangka panjang, jangan sekadar ikut flow. Start dengan education. Follow MSR Academy. Kita faham, baru kita bina.